Yang selalunya kita akan buat big screen, tengok ramai-ramai lah, tonton bola di satu tempat yang memang kita orang dah booking lah. Kita dah booking, okay. Normally tempat tu level dia macam mana? Mamak ke level? Tak, dia lebih kurang macam cafe lah. Cafe, lounge. Ada screen besar. Launch lah. Normally launch. Macam ada aircon lah. Ada aircon. Show. So screen T20. besar. Tak ada, makanan pun baru RM10. Biasa je. Tapi yang privilege yang kita dapat tu, buatkan tempat tu dulu macam tak ramai orang, tiba ada kita orang datang tengok, berjerit bersorak-sorak. So Meriah, orang mula nampak. Menjadi pencetus. Kalau tak tengok big screen, kita orang pergi trip ke JDT ataupun ke macam yang baru ni Buriram. Dan yang akan datang ahli-ahli kelab yang berminat, dia orang akan join pergi Jepun, Hiroshima. Kalau dah ke stadium SSI, diorang naik bas je. Kadang satu bas, kadang dua bas, dan pernah 3 bas.